Bila ayah meninggal, tinggalkan harta pusaka banyak, ramai tertanya soal zakat ni macam mana sebenarnya? Kalau arwah dah tunaikan semua zakat semasa hidup, adakah harta pusaka tu kena zakat lagi sebelum diagihkan? Jawapannya mudah je sebenarnya. Kalau arwah tak ada tunggakan zakat langsung, harta pusaka tu tak perlu dizakat dulu. Tapi bila dah sampai kat tangan waris, di situlah tanggungjawab zakat bermula untuk setiap orang yang terima. Harta pusaka ni dikira sebagai harta pemberian. Kena gabungkan dengan semua pendapatan lain macam gaji dan perniagaan. Bila dah cukup syarat wajib dan cukup nisab, barulah wajib keluarkan zakat pendapatan atas nama waris sendiri. Jadi ingat, tanggungjawab zakat tu individual. Setiap waris kena urus zakat sendiri berdasarkan apa yang diterima. Kalau masih keliru tentang pengiraan atau syarat wajib, jangan segan untuk rujuk pejabat zakat negeri masing-masing. Dengan tunaikan zakat dengan betul, kita bukan je jaga harta pusaka, malah berkati rezeki untuk generasi akan datang. Jom sama-sama fahami hukum zakat pusaka ni dengan betul. Share video ni untuk bantu orang lain faham juga.